Selamat kembali di MSP TV. Ride kali ini adalah ride kami ke Betong. Semakin hampir ke border. Guys, kita dah officially check out. Alright guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di MSP TV. So, ride kali ni aku and the gang akan masuk ke Betong. Jadi aku sekarang on the way untuk ke RNR Rawang untuk RV. Plan dia RV pukul 6 sepatutnya. Jadi aku dah agak lewat sebab aku solat dulu kat rumah. Tapi tayar golek 6.30. Jadi sekarang 6.17. Aku harap sempat lah. Maksudnya nanti aku sampai-sampai terus gerak lah. Alright, harap-harap korang enjoy video ride pada kali ini. Let's go. Alright guys, lagi 2 biji masih belum sampai. Jadi kita orang decide untuk terus ke Arena Tapah. So mungkin kita orang jumpa dia orang kat sana lah. Sebab kita orang dah lewat sebenarnya. Sepatutnya gerak 6.30 kan. Okay, let's go. Okey, aku rasa lagi dalam 20 kilo kot nak sampai ke Arena Tapah. So, aku berada di posisi belakang sekali bersama Abang Syam. Dia dekat depan aku ni lah, Abang Syam. Apa tu, yang grup lagi satu, bukan grup lah, maknanya lagi berapa orang lah, 5 orang kot. Lagi 5 orang tu dah kat depan kot. Dah jauh meninggalkan kami. Tapi tak apa, memang dah plan nak berhenti kat Arena Tapah. So jumpa kat sana je lah. Dengan kereta 4-wheel drive. Dia 5 tahun dia travel. Dia apa? Tu, ya. Alright guys, back on the road. So sekarang kita menuju ke restoran Tasik Raban dekat Kuala Kangsar aku rasa. Itu kita akan makan tengah hari kat situ. And then lepas tu aku rasa akan shoot terus ke border lah. Sebab dalam grup ni kalau dia nak stop mana dia akan blast dalam WhatsApp. So kita just follow next checkpoint lah. Tu senang kan, tak payah ada yang tanya dah. Okey, satu motor tadi dah berpatah balik ke KL sebab dia hanya join ride breakfast di hentian Tapah je tadi. So sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motor termasuk GS. Tapi GS ni akan berpecah dekat Kuala Kangsar juga. Dia akan masuk Thailand dan ke rasanya Tok J nak ke Satun kot.
So tinggallah 6 biji sahaja yang akan ke Betong. Alright, cuaca masih lagi menyebelahi kita. Banyak kan aku cakap pasal cuaca sebab aku risau hujan. Tapi tak apa, kata nak adventure kan. So itulah adventure yang kita akan hadap. Itu baru sikit hujan. Aduh, potong lah macam ni jam. Hai, kenapa ni? Teruk lah jam ni. Apakah penyebabnya? Ada accident ke? Nasib baiklah naik Transam ni sungguh nimble untuk Cilok. Alhamdulillah. Lepas tu aku tak bawa extra lagi kan, bawa box je. So taklah rasa berat sangat kan. Tak ada side box pula tu. Hopefully jangan ada yang tukar lane cepat-cepat, kerana aku di tengah-tengah. Tengah-tengah stres layan jam, tiba-tiba ada seorang rider ni jatuh. Jatuh pun bukan sebab apa, sebab dia nak Cilok. Lepas tu lori tu ke depan sikit, so sangkut dengan penny bag. So Alhamdulillah tak ada apa-apa yang buruk berlaku, cuma jatuh bodoh je lah. Aduh, jam guys, jam. Jam. I hate jam. Kenapa ni? Jalan apa? Jalan ke utara ni selalu macam gini. Kalau apa-apa jadi kat depan je terus jam kau. Dulu last masa kita orang first masuk Thailand tu, pergi Songkhla tu kan, macam ni juga. Tapi kita orang terlepas lah. Sebab kita orang awal. Ke jam juga. Jam juga aku rasa. Itu hari apa, lori buah-buahan jatuh ni kot. Terbalik kot. Lepas tu tak silap ada lagi satu kot, bukan lori. Lagi satu tu apa benda lah, mesin tu buat jalan jatuh tengah jalan juga. Jam juga. Aduh, apa dah. Macam dah semakin hampir ke punca jam je. Belum. Aku ni malas nak tukar gear. Kuatnya bau brake. Mesti brake lori. Jadi inilah dia punca jam. Apa yang aku nampak, tangki minyak diesel dekat lori tu pecah. Tak tahulah kena langgar ke atau dia explode sendiri. So pihak highway ni tengah clearkan diesel yang tertumpah atas jalan ni. Alright guys, kita masuk ke Kuala Kangsar. Jadi Tok J yang bawa JS tadi akan straight. Sudah pun straight. So dia akan terus ke Bukit Kayu Hitam. Safe ride Tok J. Semoga sampai ke destinasi yang Tok J tuju. Alright, so kami tinggal berenam sekarang, 6 biji motor. Belakang aku ada 1, depan ada 4 biji. Plaza Tol Kuala Kangsar. Kuala Kangsar Perak. Kuala Kangsar Perak.
Kuala Kangsar Perak. Ui, sempitnya laluan motornya. Selamat datang ke Bandar Diraja Kuala Kangsar. Alright, aku rasa kita dah tak jauh ni untuk ke border Pangkalan Hulu. Aku tak nak pergi border Pangkalan Hulu tu aku tak nak pergi. Betong pun tak pernah masuk, ini first time. So since diorang ajak masuk Betong, marilah kita cuba. Biasanya orang kan pergi Betong dulu kan kalau masuk Thailand sebab dekat. First trial. Masalahnya aku first trial terus ke Songkla, Patalong, Hat Nyai dan sebagainya. Lepas tu Koh Samui lagi. So ni baru kita pergi Betong yang dekat-dekat lah. Alright guys, kita dah masuk ke jalan dalam. So macam biasa jalan dalam sendiri dia memang belanja kan. So harap-harap tu kabus je. Bukan awan tengah kumpul air untuk hujan. Harap-harap lah. So kita akan stop lagi 16 minit akan sampai ke destinasi. Untuk baru pukul 10.20. Aku ingat dia nak lunch, tapi tak tahulah kalau ada yang nak lunch kat sini kan. Ataupun lepak je ke kan, sebab dia orang nak stop dekat restoran apa tadi Legong, Tasik Raban. Restoran Tasik Raban. So tengoklah. Aku tadi makan sandwich je, rasa macam tak lapar sangat. Tengok apa benda yang ada jual kat restoran Tasik Raban tu. Bestnya ride dalam pula dah. Maksudnya ride dekat kawasan jalan dalam ni. Cuma kau tak boleh speeding lah. Tapi scenery dia best. Ada kampung-kampung, ada gunung ganang, ada kabus-kabus. Nampak tu atas tu. Tapi tu tak tahu dah kena tarah. Kenapa? Oh, jalan ni boleh pergi Royal belum? 120 kilometer. Aku tak ingat lah itu hari masa kita rombat Five Mountain tu ada lalu jalan ni ke tak? Lupa dah. Aku memang tak ingat jalan, kau tahu tak? Aku cuma berpandukan dekat ni lah, map lah. So bila jalan tu aku dah tengok kat map, aku memang takkan ingat dah. Next time nak datang mesti kena tengok map lagi. Mungkin sebab aku tak train aku punya otak macam gitu kan, tak ingat semua benda. Tak apa, asalkan ada map dan ada kawan kat depan, follow je lah kan. Okay, tadi cakap nak makan tengah hari kan, tapi disebabkan timing awal sangat, so kita orang decide isi minyak dekat sini, and then terus shoot masuk Betong, and then lunch dekat dalam Betong je. Macam tu lagi senang, so tak adalah consume masa kan.
Alright guys, macam biasa ada ada motor yang laju, ada yang motor yang kurang laju. So yang kurang laju ni 3 biji dekat belakang, yang laju dah kat depan. So kita menuju ke immigration border dekat Penghalang Hulu. Lagi sejam untuk sampai roughly. Jalan-jalan macam ni biasalah, nampak tak banyak orang-orang kampung punya motor. So nampak tak budak-budak bermain motor di tepi jalan. So agak seram sikit lah untuk laju-laju sangat. Jadi kita santai, walaupun tak berapa nak santai. So cuaca pun alhamdulillah masih lagi panas. Nampak awan tu macam ada tanda-tanda lah kan, tapi harap-harap dia delay lah. Harap-harap dia delay sampai kita orang masuk Betong. Alright guys, kita baru saja masuk ke Pekan Gerik. So ada lagi lebih kurang 40 minit untuk ke border. Tak tahu kalau ada nak berhenti kat mana tu, aku tak sure. Kita just follow orang depan je. Banyak traffic light lah juga. Yelah kan, dekat Pekan Gerik kan, mesti dah banyak traffic light sebab banyak simpang. Aku rasa aku first time masuk Bandar Gerik ni. Kalau tak silap aku lah. Ke aku silap? Nampak macam banyak juga motor yang dari arah sana. Mesti dari arah Betong kembali ke Malaysia kan. Tapi hari ni baru hari Sabtu. Mungkin diorang pergi awal lah kot. Maknanya hari kerja dia orang pergi dan balik hari Sabtu. So harap-harap tak jam lah dekat border nanti. Harap-harap tak ramai orang. So tenang kita nak masuk. Sekarang baru pukul 11.58. Seram tak bila corner masuk slope kan? Membuai je motor. Sebab belakang pun ada box, so berat. So motor jadi membuai. Tapi aku dah setting preload naik lagi 2. So macam keras sikit lah. Dia tak adalah bila kita letak barang berat kat belakang, dia macam terus lagi turun kan. Bila preload tu keras sikit, dia maintain juga lah. Tak adalah dia turun ke bawah kan. Sebab preload setiap orang lain-lain kan. Dia bergantung pada kau punya berat dan juga berapa banyak load yang kau nak bawa. Alright guys, kita semakin hampir ke border. Apa tu, tadi dah isi minyak full tank sampai melimpah aku isi. So perut pun dah semakin lapar sekarang ni. Rasanya diorang nak makan selepas border ni.
Aku sekarang geram ni, kenapa? Apa yang bunyi motor aku ni? Kedek. Dengar tu. Apa yang bunyi? Pada aku ke? Bukan. Tak apalah, tak kisahlah. Lagi 10 minit untuk ke border. So inilah bukan Pekan Pengkalan Hulu, which is first time juga aku sampai. Tak pernah lagi sampai. Okey geng, akhirnya sampailah dekat border Pekalan Hulu ni. Dekat sini nampak macam tenang sikit lah, tak macam apa BKH, Bukit Kayu Hitam. So proses dia pun senang, cuma banyak kena turun lah untuk bagi pasport dan segala dokumennya ada lah. Alright, jom masuk Betong. Okey, macam biasa, step pertama ni kita bagi pasport kita dekat Immigration Malaysia lah untuk dicop, dan pastikan betul-betul ada cop dekat pasport tu untuk mengelak sebarang masalah di kemudian nanti. Alright guys, kita baru lepas cop exit di Immigration Malaysia. So sekarang towards ke border Thailand. Alright, bila dah sampai pintu masuk border Thailand ni, kita kena parking motor sini dulu and then pergi masuk dalam lah, bagi kita punya pasport untuk dicop oleh Immigration Thailand dan borang TM2. Borang TM2 ni penting tau. Dia akan ambil satu dan korang kena simpan satu, ataupun dia orang akan ambil dua-dua. Cuma dia akan bagi lagi satu borang custom. Yang borang custom ni lah benda paling penting untuk korang serahkan ketika keluar daripada Thailand nanti. Jangan lupa nanti kena denda RM1,000, 1000 plus lah lebih kurang. Lagi satu nak pesan, jangan lupa bawa adab sekali masuk kat Thailand. Tunjuk sikit adab kita yang bagus ni, orang Malaysia masuk Thailand. Jangan gopoh sangat, seronok sangat masuk Thailand kan. Alright guys, kita sudah pun melintasi border Malaysia Thailand. So aku sekarang berada di officially berada di Thailand, Betong. So tengok apa dia orang punya plan. After this kita nak pergi makan ke, nak balik hotel dulu ke. So kita follow je lah dia orang. Okay, lagi satu, aku belum tukar duit Thai baht. So tengok ni sekejap lagi kita cari tempat tukar duit. Tapi aku tak tukar banyak lah pun. Tengoklah, dalam Tashengo aku ada je duit. Katakanlah dia orang pergi tempat yang meluar kat Tashengo kan, so aku tak perlu pun tukar. Cuma nak buat standby kan, kalau dia orang makan dekat tempat kadang-kadang kampung kan, so nak kena bayar cash. Jadi aku kena tukar sikit lah kot. And then
SIM card. Diorang cakap kat sini tak boleh pakai roaming, tak support. So aku pun mengambil nasihat itu dan tidak on roaming lah. Jadi kejap lagi kita akan cari SIM card, sebab ada seorang kat depan ni pun nak beli SIM card juga. Sehari je untuk internet kan, untuk kita tengok GPS kalau nak pergi mana-mana kan. Okay, time ni masing-masing dah lapar sebab tak lunch lagi. So, tak tahu nak lunch kat mana masa ni. Just follow je orang depan. Tapi dekat Betul ni banyak lah restoran yang halal. So, tak payah risau. Jadi, beginilah dia suasana Pekan Betong serba sedikit. Allah. Okey, waktu ni tengah parking, tiba-tiba ada satu rider ni bagi tahu tak boleh parking motor dekat divider yang ada cat colour putih merah tu. So aku tak tahu sebenarnya. Jadi so kita orang kena alihkan motor ke tempat yang tak ada cat putih merah. Kata ada merah tak boleh. Merah tidak boleh. Marilah kita ikut, ya Allah. Nasib baik aku tak river lagi, ada kucing. Okey, dah settle makan tengah hari, kita orang pun terus menuju ke hotel. Tapi dekat area sini ada je jual SIM card ke untuk yang tak sempat nak beli SIM card kan. Sebab roaming agak leceh, so kita kena beli SIM card Thailand lah. Tak mahal sangat, dalam RM25 macam tu lah untuk 7 hari roughly. Alright guys, akhirnya sampai dekat hotel kita orang. So harga hotel ni tak adalah mahal sangat. Dia lebih kurang bawah 100 macam tu lah untuk satu malam. So nama dia Tree House. Jadi yang best hotel ni, kita boleh parking betul-betul depan pintu hotel. So tak adalah risau kan motor kita.
Okay, settle check in, solat, angkat barang apa semua. So kita orang decide untuk keluar pergi Pekan Betong, pusing-pusing dan beli sikit barang lah dekat pasar dia. Jadi kita orang biasanya akan pergi Amazon Coffee untuk minum kopi dekat situ, lepak-lepak. By the way, Pekan Betong ni tak ada apa nak buat sangat pada aku selain untuk makan je lah kan. Sebab makanan Thailand kan, jadi ramai yang suka makanan Thailand. So ya, video lepas ni lebih kurang footage kita orang pusing-pusing bandar Thailand je lah, dan aktiviti yang biasa-biasa saja. Sebenarnya plan kita orang nak pergi 100 corner, 100 corner, tapi masa ni kita orang belum decide lagi sebab bergantung pada keadaan cuaca. And hadnya sekarang waktu kita orang pergi ni tengah dilanda hujan yang lebat, dan petang masa kita orang kat Betong ni hadnya sudah dilanda banjir. So jadi kita orang kena consider segala aktiviti yang kita orang nak buat. So tak boleh jauh sangat daripada Pekan Betong ni. Jadi kita orang decide untuk pusing-pusing area sini je. Alright, settle shopping dekat pasar. Kita orang pun terus menuju ke Cafe Amazon. Lepak punya lepak. Last sampai gelap kau. Okay, lepas ni kita orang decide untuk balik ke hotel semula sebelum keluar dinner. So kali ni keluar dinner naik tuk-tuk je lah. Malas nak bawa kereta sebab sometimes tempat makan dia yang paling kecil tu lah yang paling best. Yang paling tak viral tu lah yang paling best. So kadang-kadang tempat parking dia tak banyak, jadi kita naik tuk-tuk senang.
Jadi lepas kita orang dinner balik hotel dan hujan pun turun dengan lebatnya. So sekali lagi merubah plan kami pada esok pagi sama ada untuk ke 100 Corner ataupun tidak. Alright guys, hari kedua iaitu last day. Hari ni kita akan ke tempat breakfast dulu, tak tahu kat mana. So dua orang tu tengah mencari tempat, riki-riki tempat. Okay, plan dia macam ni tau. Sebenarnya kita orang nak ke 100 Corner hari ni, tapi memandangkan semalam hujan, so memang jalan basah. Jadi kita orang decide untuk breakfast dulu ni sekejap lagi. Lepas tu sambil-sambil breakfast tu kita orang akan bincang nak pergi ke tak 100 Corner tu kan. Let's say kita orang pergi, kita orang akan terus pergi 100 Corner lepas breakfast. Maksudnya balik sini dulu, kemas barang, and then pergi 100 Corner. Lepas tu terus patah balik Malaysia lah. Kalau kita orang tak pergi 100 Corners, nanti lepas breakfast kemas-kemas, kita orang akan masuk Malaysia balik dan akan pusing-pusing kat Malaysia je lah. And tak tahu dia orang nak pergi mana. Ada cakap nak pergi Cameron lah, and lepas tu turun ikut Sungai Koyan. Tu tak pasti lagi. Tengok dulu macam mana. Alright guys, aku harap korang enjoy video ni. Kalau apa-apa yang korang nak aku tambah baik video aku akan datang, komen je lah, bagi tahu je kan apa yang tak kena. Okay, tunggu kat depan lah. Bagi aku Tree House Resort ni bagus jugalah. Maksudnya sebab kita boleh parking motor depan pintu hotel kan. So tak adalah macam kalau kita nak ambil barang ke, nak lubricate chain ke kan, tak adalah nak kena turun-turun naik lift bagai. Buka pintu je dah nampak motor kan. Dan dari segi safety kita tak risaulah, sebab kalau apa-apa kita dengar kan depan pintu bilik kita. Jadi beginilah suasana pagi di Pekan atau Bandar Betong. Sejuk sebab hujan. Hujan malam semalam lah, sampai ke pagi hujan. Dan kita orang semua dapat macam warning message, alert message daripada telco mengatakan yang distrik ni mengalami hujan yang lebat lah. So kena hati-hati, kena prepare semua dokumen-dokumen penting, maksudnya simpan in case of emergency kan. Kalau banjir ke apa kan, so tak adalah dokumen kita hilang. Diorang pun semua dalam keadaan berjaga-jaga ni. Aku rasa sebab hanya kan teruk banjir. So far Betong macam still alhamdulillah. Alamak, ada polis saman dah. Ayah. Okay, satu je aku nak story mori sikit. Kalau datang Thailand, kalau kau nampak divider yang ada cat merah ni ke cat hitam kan, kalau cat merah macam ni kat depan tu, janganlah parking. Kalau parking, tu nampak kena saman lah. So kalau naik kereta lagilah satu hal kan, nak parking susah. Boleh parking? Boleh. Dia cakap boleh? Ini nasi lemak ke? Nasi lemak ada?
Abang ni pilih Oh, kosong Dah order tadi Okey. Ada semula? Nesti dia. Nesti. Halal. Tongsam. Tapi mana tadi kat dia? Alright guys, settle breakfast. Jadi kita ada perubahan plan sikit lah. Apa tu, kita tak pergi 100 corner tu. Lepas ni kita terus pergi 7E, shopping-shopping sikit, and then balik hotel, kemas-kemas. Lepas tu terus masuk Malaysia lah. Sebab tengok cuaca kan, cuaca kat atas ni gelap je kan. So kita orang tak nak nanti nak layan corner dekat sebelum sampai bridge tu, mendatangkan bahaya pada grup kita orang. So yalah, betul ni tak jauh mana. So next time insyaAllah datang lagi kan, daripada kita tak selamat. Tak apa, 100 corner tu ada je kat situ. So lepas ni kita akan terus ke 7E, shopping-shopping. Sorry sedawa, shopping-shopping sikit, burger ke apa ke. Selepas itu terus ke hotel lah. Balik terus ke hotel, packing dan balik ke Malaysia, tanah airku. So hari ni, video kali ni mungkin pendek sikit lah. Sebab kita just weekend ride je lah kan. Jadi macam ini je lah yang aku boleh sajikan kepada korang. Alright guys, kita dah officially check out. So lepas ni kita akan pergi makan. Aku tak sure kedai mana. Tadi Ilyas dah tengok tempat tu, jadinya kita follow Ilyas je lah. Plan dia lepas makan terus ciao to Malaysia. So far belum hujan lagi pagi ni kat sini. Harap-harap tak hujan lah. Oh, kita akan pergi ke tunnel ni untuk ambil gambar.
Alright guys, we are back in Malaysia. Oh, Malaysia. Okay, kita dah masuk Malaysia. So alhamdulillah, trip ni tiada isu atau problem di Thailand. Jadi marilah kita pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Alright guys, aku akan off lah video ni. Kenapa aku selalu cakap macam tu? Okay, aku akan offkan video ni. Jadi terima kasih kepada yang dah subscribe, yang selalu view video-video aku, yang like, yang komen. Terima kasih. Satu like anda bermakna bagi saya, sebab saya akan jadi lebih semangat untuk menghasilkan konten-konten. Kalau tak okey, komen aja kat bawah tu. Alright, bye bye. Assalamualaikum. See you next ride. Bye bye.